Sebab saya kalau jenis bercakap-cakap ni nak keluarkan satu, padahal benda ni saya tahu, saya bukan jenis orang yang pandai cakap. Okey, saya jenis bukan orang yang pandai cakap. Saya suka tunjuk dekat dia ataupun lukis dekat dia. Saya jenis orang yang macam tu. Saya jenis nak menerangkan dekat orang, kita sampai satu tahap kita akan tagak-agap. Kita tahu benda tu tapi kita tagak-agap. So untuk dalam video saya terangkan simple je. Kalau nak tahu kenapa rumah saya pakai 500 volt sedangkan rumah biasa dia punya voltage AC dia 240 je ataupun 410 je, kenapa nak kena pakai 500? So maksud dia nanti anda bagi tahu dekat ruang komen lah, ruang komen dekat bawah video saya ni, anda komen lah apa-apa pun. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni okey, sebenarnya video ni saya buat untuk nak sambung video electrician dengan wireman, tools apa yang perlu dibawa. Okey, tools apa yang perlu dibawa. Sorry, saya teragak sikit. Okey, ini adalah insulation test ataupun insulation tester lah. Insulation tester ni di setiap kerja troubleshoot ataupun kerja-kerja elektrik yang saya buat, saya akan bawa insulation test ni. Okey, insulation test ni dia punya function adalah untuk kita check ataupun kita buat ujian penebatan. Okey, contoh dia macam ni. Ni kat sini ada kabel. Kita nak check sama ada kabel ni dah lama retak ataupun kabel ni dipengaruhi dengan kelembapan kawasan-kawasan tu lah. Okay. Kalau katakan kabel ni, contoh kabel ni dia usia dia lama dan dia retak ataupun kabel ni dia ada melt dekat mana-mana, kita akan buat ujian penebatan ni lah. Okay. Ujian penebatan ni untuk kita test sama ada, kalau kita tengok dekat sini, sama ada penebat kabel ni masih dalam keadaan okey lagi ke, ataupun penebat kabel ni dah retak, yang menyebabkan dia punya apa ni nama dia punya cooper ni bertemu, ataupun dia punya cooper ni memang dah apa, dia punya penebat ni dah memang pecah lah, ataupun keadaan kabel ni dah dalam dinding, kita paku-paku ke wall plug apa-apa, kita tak sedar pun kabel ni kena kabel ni. So menyebabkan satu rumah trip, kita akan test guna insulation test ni untuk buat ujian penebatan. Okey, okey, ini insulation test yang kedua. Okey, nanti continuity ni saya nak cerita juga. Okey, perbezaan continuity yang ada pada insulation tester ni dan continuity yang ada pada clammeter lah, clammeter Kyoritsu biasa tu. Okey, nanti pun saya akan keluarkan video pasal continuity ni lah. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal insulation. Okey, ni mega test. Memang kalau kita kata kita keluarkan insulation test ni, memang kita nak buat ujian penebatan, sama ada penebatan dia rosak, penebat dia ni, penebat satu kabel tu dia dah cair, dia dah terbakar. So kita boleh buat berdasarkan insulation dan continuity tester ni lah. Kita guna insulation dan continuity tester ni. Sorry, saya tak agak. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal range dia. Okey, kalau insulation tester ni dia ada range dia. Model 3005A dia ada range dia. Dia ada press to test. Okey, kita kena pusing benda ni, dan dia ada benda pula-pula sini lah, supaya kita kat tengah-tengah ni off, dan bawah-bawah ni adalah untuk mode control mode continuity ni, dan yang kat atas ni yang warna merah ni
untuk kita control mode insulation ni. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal range dia. Okey, yang continuity tolak tepi. Sekarang ni kita nak cerita pasal insulation ni lah, range insulation ni. Okey, masa bilakah kita kena guna 20 mega ohm ni, 200 mega ohm ni dan 2000 mega ohm ni? Masa bila kita kena guna, ataupun kita tak nak guna pun tak apa, ataupun kita kena guna. Okey, bagi saya sekarang ni yang kita pakai ni insulation tester jenis digital. Okey, kalau kita tengok dekat sini digital, dia ada nombor-nombor dia lah. Okey, sebab apa kita okey, setengah orang dia kata, setengah orang dia berpendapat okey, yang ni tak payah adjust lah. Nanti tetap jawapan dia tetap sama je. Bagi saya, kalau nak adjust pun boleh, kalau tak nak adjust pun boleh. Okey, first kali saya nak bagi tahu 20 mega ohm ni biasanya untuk apa, untuk kabel yang dekat-dekat lah, untuk kabel yang tak panjang. Okey, kalau kabel tu tak panjang, kabel tu sekadar satu circuit je, boleh lah pakai 20 mega ohm ni. Kalau katakan kabel tu panjang, ataupun kita nak check rumah tu, dalam keadaan rumah tu okey, DB dekat bawah tapi rumah ada 3 tingkat ataupun rumah 2 tingkat. Okey, kita nak check sepanjang-panjang kabel dia daripada DB tu sampailah ke bilik tingkat atas. So kita pakai 200 pun boleh. Okey, kita pakai 200 pun boleh. Okey, lagi satu, untuk 2000 mega ohm ni, kebiasaannya kalau nak pakai untuk kabel-kabel yang besar lah, kabel-kabel yang besar, maksud dia kabel 75mm, kabel 35, kabel yang atas daripada 75mm, boleh lah kalau kita nak pakai 200, range dia 2000 mega ohm ni. Okay, kalau setakat kita nak test kabel-kabel yang macam kabel 25, kabel 16, kabel 10, kabel 6, kabel 4mm, kabel 2.5, kabel 1.5, kita boleh gunakan 20 mega ohm ataupun 200 mega ohm. Okey, yang ni 200 mega ohm ni untuk sederhana panjang lah nak katakan. Okey, dan dia punya saiz besar tu tak lebih daripada 25 meter lah, 25mm square lah. Okey, kita boleh lah test pakai 200 ni. Kalau katakan inilah dia atas daripada 25, contoh 35, 75, yes, kalau kita nak gunakan 2000 mega ohm ni boleh terpulang lah. Kalau tak nak guna pun terpulang. Okey, lebih baik kita gunalah, kita guna supaya kita tahu apa function dia, apa function range untuk insulation ni. Okey, bila mana kita nak kena pakai 250 dan bila mana kita nak pakai 500 volt DC, dan masa bila kita nak kena pakai 1000 volt DC ni. Okey, kebiasaannya ini berdasarkan pengetahuan saya lah. Okey, kalau 250 volt ni kebiasaannya untuk nak test penebat ataupun nak buat insulation test untuk macam kita nak buat insulation test dekat aircon, wiring yang lalu dalam beban. Okey, maksud dia kalau kita nak test kabel-kabel yang halus lah. Okey, kabel-kabel yang halus kita boleh pakai 250 volt DC ni. Okey, kalau kita nak test untuk lita ataupun untuk circuit daripada DB, daripada DB ke soket plug, ataupun daripada DB ke point switch yang pertama, ataupun ke point switch yang kedua, ataupun mana-manalah kita boleh je guna 500 volt ni. Okey, ada orang tanya kenapa nak kena guna 500 volt sedangkan
rumah saya cuma guna 240 volt je. Okey. Okey. Okey, berkenaan dengan soalan selalu customer bagi tahu dekat saya, kenapa nak kena run sampai 500 volt sedangkan saya punya rumah guna 240 volt je. Tak ke voltage dia tinggi 500 volt ni. Kalau anda sebagai customer anda, contohlah anda bayangkan anda sebagai customer, anda tanya soalan macam ni dekat saya punya komen tu, so anda komen lah. Okey, anda komen, nanti saya akan jawab. Okey, sebab saya kalau jenis bercakap-cakap ni nak keluarkan satu, padahal benda ni saya tahu, saya bukan jenis orang yang pandai cakap. Okey, saya jenis bukan orang yang pandai cakap. Saya suka tunjuk dekat dia ataupun lukis dekat dia. Saya jenis orang yang macam tu. Saya jenis nak menerangkan dekat orang, kita sampai satu tahap kita akan tagak-agak. Kita tahu benda tu tapi kita tagak-agak. So untuk dalam video saya terangkan simple je. Kalau nak tahu kenapa rumah saya pakai 500 volt sedangkan rumah biasa dia punya voltage AC dia 240 je ataupun 410 je, kenapa nak kena pakai 500. So maksud dia, nanti anda bagi tahu dekat ruang komen lah, ruang komen dekat bawah video saya ni, anda komen lah apa-apa pun. Okey, sekarang ni kita cerita 500. 500 volt ni biasa daripada DB untuk kat rumah-rumah ataupun untuk residential ataupun domestik lah, saya akan pakai 500 volt. Okey, 250 ni hanya untuk dalam macam dalam kipas, dekat dalam peti sejuk. Okey, masa bila kita kena guna yang 1000 ni, yang 1000 volt ni? Okey, yang 1000 volt ni biasanya kita guna untuk kabel yang membawa voltage tinggi ataupun kabel tu dia punya meter square tu besar, sama ada 35, 75 meter square, 75 ataupun 25 ke atas lah, 25, 75, 35 meter square ke atas lah, kita akan pakai kita akan inject 1000 volt DC. Okey, untuk kita nak tahu penebat kabel tu yang kita test tu sama ada okey ke tak okey. Okey, biasa kalau dah 1000 DC, biasa kita akan guna ke dekat 2000 mega ohm lah range dia. So nanti ini kan meter digital kan dia boleh tunjuk, dia tak sama macam analog. Kalau analog dia ada macam apa orang cakap, dia ada bacaan tertentu. Tapi kalau digital, kalau kita letak dekat 1000 volt dan kita range bacaan dia, kita nak letak dekat 2000 meter cube. Kalau katakan kabel tu nak cakap kabel baru, tapi kita buat insulation pelik, tiba-tiba ada bacaan pula ada 1000 lebih. Okey, kabel tu okey, tapi kenapa kabel baru boleh dapat 1000 lebih? Ada pertanyaan kat situ. So inilah function untuk range insulation ni. Okey, so kalau sekadar dekat rumah kabel kecil tu 20 dengan 200 dah cukup dah. Okey, so 1000 volt ni biasanya untuk kabel yang panjang dan besar. Okey, kalau setakat dekat rumah, DB rumah yang pakai maksimum 410 ataupun 240 cukup 500 volt ni. Okey, so soalan yang selalu saya dapat, boleh tak nak pakai 1000 volt ni? Boleh lah, kalau anda rasa anda confident dengan keadaan kabel tu, ataupun kabel tu baru, ataupun kabel tu nak bagi tahu apa nak cakap je lah, kabel tu anda tengok betul-betul lah berkilat kabel tu, anda rasa confident nak pakai 1000 ni, dipersilakan pakai. Okey, tapi kalau anda tak nak pakai 1000 ni pun tak apa, nak pakai 500 pun boleh. So tak ada masalah, janji anda tengok condition keadaan kabel tu. Okey, jangan katakan kabel lama tapi anda pakai 1000. Tak boleh lah macam tu, risau nanti ada apa-apa perkara yang tak diingini berlaku. Okey, itu apa yang saya nak cerita. Okey, benda yang paling penting kalau kita gunakan insulation ni, sebelum kita mulakan test, kita kena cabut plug top daripada switch ataupun daripada soket plug.
soket plug tu kita kena cabut. Jangan ada satu pun plug top yang melekat di situ, dan jangan ada load masa kita test, kita buat insulation test ni. Okay, sebab kalau ada load, takut takut dia bacaan dia lari, dan memang bacaan dia akan menunjukkan short. Silap-silap insulation test yang kita ada ni boleh rosak. Okay, lagi benda yang penting saya nak highlight bila gunakan insulation test ni, yang penting cabut soket. Yang penting masa kita nak buat benda kerja-kerja insulation test kat DB ni, kita kena off main switch. Okay, main switch kita kena off, semua MCB, ESCB, ada apa-apa semua off, jangan buka. Okay, kalau boleh cabut fuse cut out meter TMB depan tu. Kalau tak nak cabut pun tak apa, matikan main switch je dah boleh dah, dah boleh buat dah. Okay, so video yang akan datang saya akan cerita pasal continuity yang ada pada insulation continuity tester ni dengan continuity yang ada dekat clamp meter. Okay, tunggu video lepas ni ya.